Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Badani. Bersua kita kembali dalam liputan ini Mesyuarat Agung PABG kali ke-30 SK Kampung Pasir. Burung kenari, burung tempua, hinggap sebentar di tepi paya. Dewan semembah warisan kita bersua. Semoga mesyuarat lancar segalanya. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. Oh, I just might. But first, may I just say that your face got me so intrigued. I'm so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. 'Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances good as she look right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. It's the part where you break it all the way down, 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 down. This the part where I turn you all the way around, round, round, round. Put some spirit in it. Alhamdulillah, selesai sudah Mesyuarat Agung PABG pada tahun ini dan bersama-sama saya ketika ini ialah Encik Mak Fuzi bin Mustafa yang di-Petua PABG. Tahniah dan syabas Encik Fuzi kerana telah dilantik selaku YDP PABG untuk Penggal 2026 dan 2027. Boleh saya tahu apakah harapan Encik Fuzi dalam menerjui kepimpinan PABG pada Penggal ini? Okey, terima kasih ucapkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini seperti mana yang kita ketahui, ini merupakan hari pelantikan ataupun dia pemilihan barulah untuk dia punya yang di-Petua PABG di Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir ni. Pada hari ini dengan orang kata sokongan daripada para ibu bapa kan, hari ini telah melantik saya sebagai meneruskan dia punya teraju untuk menerjui YDP sekolah ni. Jadi harapan saya untuk dia punya sekolah ini adalah untuk sama-sama kan dan membentuk untuk kebaikan anak-anak kita lah. Anak yang ada di sini yang bertujuan tidak lain tidak bukan. Antara untuk kita laksanakan beberapa perkara iaitu untuk menaikkan mereka di tahap yang lebih orang kata lebih tinggi lah daripada kemahiran-kemahiran yang ada. Kalau tengok hari ni anak kita pun dah orang kata dah ke depan dah kan. Dari dulu dengan banyak panggil perkara yang tidak dapat, hari ni dah pandai semua dah. Boleh bentuk sendiri dah. Kalau tengok macam hari ni dengan adanya hari ni satu orang kata panggil penambahan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Terajui oleh guru-guru yang ada di sini kan, ada peningkatan lah. Kalau berbanding yang lama-lama tu kita tak ada benda macam ni pun. Hari ni kita peningkatan lah. Jadi penyampaian saya sebagai YDP tahun ni, dia punya harapan saya dapat memberi orang kata membantu untuk menyelaraskan dia punya apa yang dicadangkan ataupun akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Berikutnya, apakah yang ingin diimplementasikan oleh Encik Fuzi selaku YDP PABG dalam memastikan SK Kampung Pasir berupaya mencapai kejayaan dalam pelbagai aspek yang diinginkan? Okey, seterusnya nombor
Untuk berkenaan dengan dia punya aplikasi ni, tujuan kita adalah antara pertama kita perlulah kan, pertama sekali kita ada keyakinan dari segi orang kata semua peringkat lah, dari segi YDP dengan barisan-barisan ahli jurutankuasanya, dari guru-gurunya dan seterusnya kepada anak-anak murid lah. Untuk sama-sama kita berjuang ataupun kita orang kata berusaha keras, lebih keras lagi untuk mencapai satu tahap yang dikatakan boleh memberi infak yang tinggi lah untuk anak-anak kita di sekolah ni. Jadi harapan saya berkenaan dengan dia punya aplikasi ni, kita akan cubalah membantu dengan setakat mana yang mampu lah kan. Untuk kita sama-sama orang kata mencari, plan saya akan cuba mendapatkan dana lah, untuk mendapatkan dana untuk menaikkan dia punya orang kata apa pentadbiran yang dia memerlukan bahagian yang dia orang PIBG ni. Itu saja. Terima kasih Encik Fuzi atas kesediaan temu bual. Semoga tahun ini SK Kampung Pasir terus cemerlang bersama barisan PIBG yang diterojoki oleh Encik Fuzi. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.